Doktor. Kenapa? Sebab wanita, kalau korang ada problem seperti ini, mungkin korang dalam bahaya. Sama ada masalah dekat rahim korang ke, dekat korang punya hormon ke, dekat bahagian kesuburan ke, dekat bahagian kewanitaan anda ke, mungkin suspek kanser ke, yang you all tak tahu. Jadi ada satu daripada 5 tanda yang saya sebutkan ini, mungkin korang ada masalah dan kena datang klinik you all. Sebab 5 tanda bahaya ni, kalau kita biarkan, kalau korang ada salah satu daripada 5 ni, kalau dibiarkan, mungkin akan membahayakan kesihatan wanita anda. Okey, apakah 5 tanda bahaya bagi wanita yang saya nak share ni, korang kena dengar. Dan korang ada salah satu daripada 5 tanda ni pun menunjukkan mungkin you all ada masalah. Okey, korang wanita yang dah kahwin, yang bujang, yang belum kahwin, selagi mana umur 20 tahun dan ke atas. Sekiranya anda ada tanda-tanda yang pertama sekali, kalau korang tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu. Yang pertama